Assalamualaikum geng, dah sampai ke Pulau Tioman, tak tahu nak pergi mana? Mari sini cari aku. Aku bawa korang famous trip dalam pulau ni. Kita pergi ke Coral Island 6 tempat. Ini dia, aku pergi ke Pulau Tulai. Cantik kan air dia, jernih. Korang tengoklah, air dia macam cermin. Kalau korang tak percaya, korang tengok. Aku akan selam kamera ke dalam air ni. Memang cantik sangat. Cantik tertarik, kau memang tembam. Tapi tak adalah tembam. Memang cantik airnya. Tengok ni, cantik kan? Seterusnya, aku akan bawa korang ke Malang Rock. Sini adalah spot orang diving. Cantik juga tempat ni, coral dia colourful. Nampak tu, aku menyelam kan? Aku tunjuk good dan aku lihat ada seekor gorgon di depan aku. Ramailah rupanya. Tak apalah, aku bawa korang ke Teluk Genting pula untuk snorkeling. Teluk Genting ni cantik juga tempat snorkeling dia. Habis 3 tempat snorkeling ni, aku akan bawa korang ke Kampung Salang untuk makan tengah hari. Tapi bawalah duit sendiri, jangan minta duit dengan aku pula. Korang nak makan, nak minta duit dengan aku. Tak tahu malu ke? Lepas tu kita sambung pula snorkeling, okey? Kita bawa korang kat Soya Island. Soya Island ni cantik juga tempat dia. Banyak koral, ikan, warna-warni. Kalau bernasib baik, korang boleh tengok. Bukan Nemo. Nemo ni memang ada kat sini. Tapi kalau bernasib baik, korang boleh tengok penyu lah. Habis dekat Soya Island ni, kita akan bawa korang ke Ringis Island. Tapi aku dah malas nak turun. Penat lah. Aku dah nak balik lah. Semua cantik tempat-tempat kat sini. Bye.